pakai satu kereta yang jimat minyak, kereta senang maintain, kereta ni sporty, modern, penting harga nak termurah dengan boleh buat turun. Okey, ini hari misteri baru dapat ni tahun 2017 punya Honda City 1.5 E-Spec. Kereta ni cat semua cantik lah, misteri soal buat satu layer cat lah. Nampak dia cat macam muda sikit daripada original lah. Misteri sengaja ni pasal biasa orang muda yang suka lah Okey, ini hari juga nak jual harga termurah 42,800 saja boleh dapat ini kereta Kalau buat full loan bulanan pun mampu milik 500 lebih saja. Okey, sekarang misteri review ini kereta. Kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat satu tahun 2017 punya Honda City 1.5 E-Spec. Ini kereta boleh kata kaki. Nampak semua cantik-cantik lagi. Misteri sengaja buat lebih muda sikit, nampak muda lah. Okey, dengan sporty skirting pun sudah ada ni kereta. Okey, ini hari juga nak jual harga termurah 42,800 saja. Ini tahun 2017 punya new facelift lampu sama dengan sarung, bumper semua lain ni fender pun lain. Okey, juga boleh buat full loan bulanan dia 500 lebih saja. Okey, kereta ni tiada kemalangan, tak ada banjir, engine, gearbox, suspension semua tip top condition. Tayar bunga 80% tebal, boleh pakai lama-lama lagi boleh pakai lama lagi lah. Skirting pun sudah ada nampak skirting depan belakang dengan tepi semua ada, spoiler pun sudah siap cat semua cantik-cantik lagi. Nampak cat semua cantik-cantik cat ni lebih muda sikit daripada original punya. Dia muda sikit, nampak lebih sporty lah ni kereta, nampak lebih sporty Okey, tahun 2017 Honda City new facelift. 2017 sudah facelift Okey, 1.5 auto yang E-Spec Ini hari cuma nak jual 42,800 saja. Juga boleh buat full loan bulanan 500 lebih. Kalau bos tengah minat atau nak cari satu kereta City nak cantik punya, okey, ini biji boleh kata paling sesuai lah. Dalam interior semua elok lagi. Nampak? Itu screen semua boleh pakai kita sama dengan styling semua cantik lagi lah. Dashboard pun lawa-lawa lagi. Ni malih pun tak tinggi owner satu saja pakai sampai sekarang. Kereta memang pakai cermat ini. Owner lama pakai cermatnya. Okey, 42,800 Kalau buat full loan bulanan dia 500 lebih sajalah. Kalau bos mau cepat kontak misteri. Setiap hari misteri akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow misteri punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support. Thank you.